keputusan MCMC adalah untuk mengenakan compound. Saya minta mereka bersabar, bertenang dalam menghadapi dugaan besar ini, dan saya juga memaklumkan kepada mereka bahawa kita tidak berhasrat untuk mengambil apa-apa tindakan kepada mereka. They have gone through enough. Dan tindakan oleh pihak MCMC dengan izin Jabatan Peguam Negara, khususnya Timbalan Pendakwa Raya, ialah untuk mengenakan compound kepada syarikat Maestra Broadcast Sdn Bhd ataupun MBSB yang merupakan pemegang lesen MCMC. Sebagai pemegang lesen, terdapat beberapa perkara yang perlu mereka patuh. Malangnya, mereka telah membenarkan satu kandungan yang telah menjadi kegusaran umum dimuat naik dalam akaun TikTok rasmi salah satu radio di bawah jagaan mereka. Jadi keputusan MCMC adalah untuk mengenakan compound kepada Astro, khususnya anak syarikat Astro iaitu Maestra Broadcast Sdn Bhd, dan compound pada nilai tersebut adalah berdasarkan fakta bahawa yang di compound bukan individu tapi adalah sebuah syarikat yang mana berpendapatan tinggi setiap tahun, berbeza dengan individu. Dan ada yang membuat comparison, membuat perbandingan sama ada dengan kes KK Mart yang didenda RM60,000. Itu adalah di bawah kanun keseksaan, undang-undang yang berbeza, dan dia tidak melibatkan kandungan dalam talian ataupun pemegang lesen MCMC. Manakala ada juga yang membuat perbandingan dengan sama ada individu-individu seperti Harith Iskandar dan Cecilia Yap yang dikenakan compound RM10,000. Mereka adalah individu, bukan syarikat, bukan Sdn Bhd. Maka Timbalan Pendakwa Raya berpandangan jumlah yang diizinkan itu sebanyak 10,000 compound adalah munasabah. Maka MCMC tidak mengambil tindakan sewenang-wenangnya, tapi akan berpandukan keizinan yang diterima daripada Timbalan Pendakwa Raya.